Oh, dengar tak? Dengar tak? Oh tu. Oh, tu sebab kadang-kadang ada orang bila dia duduk di satu kawasan ataupun di rumah dia mungkin, atau mungkin dia pergi resort ke, dia pergi homestay ke, hotel ke apa, yang lebih kepada rumah yang bertingkat ni. Kan, dia tingkat bawah, tapi dia dengar bunyi macam bunyi guli bergolek, lepas tu dia dengar bunyi kerusi dialih-alih atas, meja beralih apa kan. Padahal tak ada orang. Tak ada orang pun. Kadang dia masuk bilik hotel, bilik resort, kan? Lepas tu dia dengar bunyi. Dia dengar bunyi. Ish. Tapi dia dapat makluman yang atas tu tak ada orang pun. Rumah atas tak ada orang ataupun bilik hotel atas tu tak ada orang. Tapi bunyi seakan-akan macam ada orang. Jadi adakah kita nak kena tukar bilik ke macam mana? Saya cadangkan macam ni. Okey, kita percaya bahawa kita hidup di dunia ni bukan kita sahaja, tetapi alam yang kita sedang berada ini juga bersama-sama dengan makhluk lain. Maka kita percaya dan Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Saya cadangkan macam ni. Kalau lagi-lagi tempat yang kita pergi itu bukan tempat kita, eloknya atau rumah kita mungkin kadang dah lama kita tak balik, kita bercuti ke apa, balik sebutlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Okey, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maksudnya sejahtera ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maksudnya kalau ada makhluk lain, juga makhluk yang baik-baiklah, yang soleh-soleh lah yang kita doakan, yang kita ucapkan sejahtera itu. Boleh